Umur 10 tahun, Imam Syafi'i dah hafal 70,000 hadis dalam masa 9 malam. Apa rahsia Imam Syafi'i sehingga digelar Amirul Mukminin dalam ilmu hadis? Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah di Gaza, Palestin. Sejak kecil, beliau dibesarkan dalam suasana penuh cinta ilmu walaupun keluarga sangat miskin. Umur 7 tahun, beliau dah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun, beliau dah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik yang mengandungi 70,000 hadis. Dan luar biasanya, beliau hafal dalam masa 9 malam sahaja. Guru-guru besar di Mekah kagum dengan hafalannya. Malah, umur 15 tahun, beliau sudah dibenarkan memberi fatwa. Ilmunya diiktiraf sehingga diberi gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, panglima tertinggi dalam ilmu hadis. Walaupun Imam Syafi'i tak lahir dalam kemewahan, tapi beliau lahir dengan semangat luar biasa dan usaha tanpa henti. Ilmu tak datang dari harta, ia datang dari kesungguhan dan keberkatan niat. Selain Imam Syafi'i, siapa ilmuwan Islam lain yang anda minat dan kenapa? Sila komen.